Yang ni jenis 3 bilah, tapi dia disiap datang sekali dengan dia punya remote. Ada 6 speed. Okay, kita try speed 6. Bila tekan dia terus pusing guys. Dan dia datang sekali dengan lampu. Lampu dia ada 3 mode color. Contoh sekarang ni color putih. Yang ni kita tukar kepada putih kuning sikit. Yang ni color warm lah. Dan ini paling kuning punya. Boleh tukar-tukar guys. Tekan je dekat sini. Nak tutup lampu, buka kipas saja boleh. Nak buka dua-dua pun boleh, ataupun nak tutup kipas, pasang lampu saja pun boleh. Tekan je fan off ni, nanti dia ada timer juga. Ini forward, ini reverse lah. Memang sangat-sangat stylo. Kalau korang nak kan, korang boleh tekan je dekat beg kuning bawah tu. By the way, saya punya kipas ni saiz 40 inci. Sesuai dengan saya punya saiz ruangan yang saya nak letak lah. So kalau korang nak beli, korang boleh pilih je saiz apa yang korang nak dekat beg kuning tu. Cepat guys. Murah ni, sebab saya bukan beli satu tau. Saya beli sampai 2. Yang ni satu, yang dekat sana satu. Nampak? Murah. Kalau boleh nak letak kat tengah ni satu lagi, tapi cukuplah 2 sebab dah ada lampu pun kat tengah tu. 2 ni pun dah cukup sejuk, dah cukup padu dah guys.